Assalamualaikum Mus. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Abedi, Ah, sihat Alhamdulillah. okey. Di hari ni aku nak tunjuk kau satu rumah semi gated and guarded ni dekat Bangi. So jom. Okey, jom bawa. Oh, nice lah, besar yang parking dia Mus. Betul besar. So dekat sini Bos. ni boleh muat lebih kurang 6 biji kereta. 6 biji. Ya, Oh, betul. kereta banyak, tak ada masalah ni. Kau tengok dekat sini 3 depan and then 3 dekat belakang. So luar tu boleh parking lagi kan? Ya betul. Luar sana tu boleh parking lagi. Okey. So estimate dalam 6 ke 7 buah kereta lah. Nice lah, kereta banyak, tak ada masalah ni. So jom aku nak bawa kau tengok dekat dalam. Jom kita masuk dalam Mus. So ni entrance dia Entrance. Entrance. Okey. Oh, luas dalam dia. Ya betul, luas. So apa yang Luas bestnya, selain daripada luas, dia punya tangga kau tengok dekat sini tangga dia tersorok dekat tepi ni, Ada certain rumah kan tangga dia macam terkeluar sikit kan ataupun dekat tengah. Dia macam tangga keluar pintu, rapat sangat dengan pintu kan? Ya betul. So Jauh sebab tu kau nampak sini macam luas kan, betul? Nampak keluar masuk rumah, oh lapang je. Ini kalau family gathering shot ni Mus. Betul. Oh, dia ada ruang lagi ke sana So ada satu ruang dekat sini lah untuk TV. Oh, dia tak ada rapat ke depan sangat, dia ke belakang lagi. Betul. Ke depan lagi. Nice. Oh, luas. Lupa nak tanya kau, saiz rumah ni berapa? Luas tanah 45 kali 80. 45 80. Ya, Weh, besar. Besar. Luas binaan ni Luas binaan approximate 4,500 square feet. 4,500. Ya, Oh, besar. Dia Okey, 3 tingkat 3 tingkat. 3 tingkat. So jom kita tengok tepi dulu. Rumah ni semi D, jadi ada tanah tanah tepi lah. Oh, ada gazebo. Gazebo ni awning. Awning. Oh, nice lah tempat ambil angin kat luar ni. Angin, betul. Oh, yalah rumah semi D mesti dah ada ni. Ni warna daripada kucing. Betul. Ni dari kitchen tadi kan? Betul yang kita masuk tadi tu. Siapa ada kucing? Dia dah ada rumah kucing ah. Nampak tu? Oh, ada rumah kucing. Tapi kalau aku tak boleh kucing. Okay, kau Boleh ayam, boleh makan goreng. Nice. Ada kucing tak boleh goreng. Betul. Okey, so jom kita tengok dapur tu. Jom tengok sana pula. Okey, jom kita tengok dapur pula. Kita ada satu bilik. Sini ada satu bilik bawah. Ya, betul. Oh, ni bilik untuk tetamu ke Ya, atau macam bilik untuk parent datang kan? Betul. Bilik tetamu atau bilik parents lah. Okey, ada wardrobe sini Sini tempat baju dia. Okey. So kita Sini ada bilik satu air. toilet dekat sini. So ni bilik air dia lah. Pergi tengok dapur pula Mus. Okey, jom. So dapur dia pun sangat luas tapi dia memanjang macam ni lah. Memanjang dia buat Ini macam dry And then kitchen ada lagi satu toilet dalam ni. Oh, ada 2 toilet? Ya. Oh, So, sini ini bukan powder room ni sebab boleh mandi. Betul. Ini memang proper toilet lah. Okay, so dekat sini kita ada satu store. Oh, yang ni store? Ya, betul. Oh, ini store nak letak barang-barang yang macam tangga ni kan? Betul. Raya ke apa? Barang-barang hardware ke? Betul. Oh, perlu tu memang perlu rumah macam ni. Ini kita dekat dry kitchen. So, sekarang kita dekat wet kitchen. Oh, wet kitchen dia luas Ya, betul. Oh. Dia extend habis belakang lah ni. Ya, betul. Dah extend habis belakang. Oh, dia extend pun kemas lah. Betul. Dia punya ceiling cantik. Tengok dia punya kitchen cabinet kan, panjang. Panjang sampai sana. Betul. And then ada satu yard area dekat sini, ada buka. toilet Dia juga. Buka sikit tengok. Okay, boleh tengok. Ada satu toilet juga. Oh, ada toilet lagi sini. Open toilet. Open. Lain macam open toilet. Oh, ini kalau untuk orang tua yang dah memang uzur lah kan? Ya, betul. Yang uzur yang kita nak manage tu agak susah sikit Oh, ni ruang belakang nanti kita pergi sana tadi. Okay, kunci balik. Mungkin dulu ada family owner yang tak sihat kot dia buat toilet macam tu Mungkin, kan? Untuk memudahkan Betul. nak jaga kan? Okey, tadi kita dah tengok dekat bawah. Sekarang aku nak bawa kau tengok atas pula. Atas. So kita tengok apa yang ada dekat atas. Okey. So dekat sini kau boleh tengok kan besar kan tangga. Tangga dia lebar. Lebar kan. Lepas tu dia ada glass tepi. Betul. Dia bukannya besi ke kayu ke. Betul. Dari segi safety aku rasa bagus kalau macam ni. Kan? Sebab dia tak ada lubang-lubang tu kan. Kalau betul. macam besi kan ada lubang. Dan lubang kan tersepit kepala budak. Betul. So sekarang kita dekat tingkat 2. Ni tingkat 1. Okey. So sekarang kita ada dekat tingkat 1. Okey. Tingkat 1. So ini ada macam hall. Ada hall. Okey. Basically ini sebenarnya hall lah. Ni sebenarnya macam family hall dekat atas lah. Tapi owner ni dia buat ni lah bilik untuk anak. Oh, dia tempat bilik anak dia. Ya, betul. Anak dia tidur kat sini. Dia dulu kata comel lah katanya. Ya. Cuba kau baring kat situ pun nak tengok. Tak Cuba baring kat sini nak tengok. Takut patah pula. Duduk lah. Duduk model katil baby. Okey. Siap ada kabinet atas tu. Ya, betul. Aircon pun ada. Comel lah dia ni. Tempat anak sepak kat sini lah. So ni dekat atas ni pun dia punya hall kira besar lah kan? Betul tak? Betul. Kan? Kalau buka pintu ni lagi luas lah. Betul. Okay, yang ni bilik apa? So ini master bedroom. Yang ni master? Ya, betul. Oh, tengok sikit bilik master dia. Oh, ada TV Betul. Oh, dia ada ruang office kat situ. Oh. Cerita sikit bilik master ni. Bilik master Okay, so bilik master ni ada dua bahagian tau. Sini bahagian ni lah katil tempat tidur, and then ada satu bahagian untuk wardrobe dekat sana. Of course mesti ada banyak wardrobe-nya kan. Ya, betul. Yang ni owner tinggal ke tak? Yang ini ya betul, jual sekali. Jual semua. sekali? Sebab yang besar ni nak ambil balik. Jap. Tengok tu. Oh,
So siap ada Siap ada apa? built-in bathtub lagi. Bathtub lagi. Ha, Boleh demo sikit tak Mus macam mana nak mandi dekat bathtub? demo alamak tak ready lah. Tak pakai bikini lagi ni. Kalau pakai bikini kita boleh masuk Dia lah. so, tengok dia punya toilet pun besar, Toilet dia luas lah. luas. So ada 2 sinki sana. Ada 2 sinki. Cermin dia besar. Shower. Ini macam hotel punya toilet Kau perasan tak? Dia cerah, tak payah buka lampu. Betul? Banyak natural light masuk kat sana. Betul. Oh, lantai semua dia kayu kan? Pakai dah. Betul. Dia polish balik cantik lagi. And then dalam keadaan baik. Semua okey lah. Kita tengok tak ada terkopak-kopak semua tak ada So sini ada 1 bilik lagi. Ya betul. So dekat tingkat 1 ni kita ada 2 bilik lah, master bedroom dan juga lagi 1 bilik. Oh, Okey. Ini pun besar lah bilik dia. Besar. Luas lah. Dia macam junior master pun ada. Sekejap, buka lampu sekejap. Buka lampu. Saya duduk bucu sikit. Nak tunjuk ruang dekat anda semua. Ruang dia. Tak buka lampu pun cerah lah Mus, sebab dia punya ni masuk natural light tingkap dia. Tepi pun ada tingkap. Memang rumah ni design untuk cerah. Natural light. Okay. Ni bilik air. Bilik air untuk bilik ni lah. Bilik air biasalah luas dia. Pun boleh dikatakan luas juga. Dia ada built-in solar ke apa ke? Dia solar tak ada. Solar tak ada. Okay, apa lagi yang nak tunjuk? Atas. So, okay. So, rumah ni ada 3 tingkat. Okay, tadi kita dah tengok bawah. Tingkat 1 sekarang ni. And aku nak bawa kau tengok tingkat 2 pula. Tingkat 2. Okay. Okay, jom kita naik tingkat 2. So, tangga Luas dia betul lebar. lah tangga dia. Lebar. Tangga luas tapi tak makan ruang kan. Betul tak? Betul. Dia pandai lah. Developer ni dia pandai. Okay, kita dah sampai bahagian atas Mus. Atas sekali ada apa? So, ni atas sekali. Okay, apa yang paling best lah dekat atas ni kan. Okay, macam bilik ni semua biasa lah kan. Tapi yang paling best ni kita Tunjuk ada yang best dulu lah. tu. Oh, apa tu? balcony yang besar. Dia ada balcony yang luas Yes, betul. Luasnya. Okay. Oh, luas. Tempat sedia baju ke, tempat lepak ke? Tempat sedia baju, tempat lepak. Oh, nampak masjid ni ya? Nampak masjid sana. Masjid kita zoom sikit. Tu dia. Oh, luas atas ni. Betul. So, sedikit idea lah untuk kau Dian. Kita punya view pun nampak semua. Ada satu apartment ni je. Betul. Nice. So, dekat atas ni kan boleh buat macam apa, small garden kan, betul tak? Kan, letak rumput, kapet kan. Lepas tu tanam-tanam pokok Yang sikit. dia memang tempat basuh baju sini, senang sidai sini terus. Betul. And then kita boleh letak apa, meja bulat kan dekat sini kan untuk macam depan ni dia tarik depan terus. Dia extend sini boleh extend Ya betul. Dan untuk siapa yang smoking boleh buat smoking area dekat sini kan. Okay, dalam ni ada So kita ada lagi 2 bilik kat atas ni, okey. Ini bilik, ni kecil sikit lah. So ni macam kau kata tadi boleh buat office kan. Sebenarnya ni yang lagi sesuai. Ni lagi sesuai buat office kan. Betul dah. Bawah tu tak sesuai. Bawah tu tempat orang nak tengok datang. Betul. Oh, ada balcony. Ada balcony. Ni lah rumput kapet yang aku cakap tadi tu kan. Boleh letak dekat luar ya, balcony besar tu. Kapet ni letak dekat balcony besar tadi lagi nice. Betul lah, sini lagi sesuai lah buat office. Kan. Lepas tu dia punya lighting tu cerah. Cuba kalau tutup lampu tengok. Sama je, tak ada effect pun. Tak ada effect. Tak ada beza. Okay. Jom kita tengok bilik lain lagi. And then sambil buat kerja kan, buka sliding door ni berangin kan. Berangin masuk. Ada idea lah. Banyak idea masuk Banyak idea masuk. InsyaAllah. Okay, so kita ada sini bilik. Satu bilik. Tidur lah. Ya betul. Bilik ni besar jugalah. Bilik tidur. Tengok duduk sini. Ada tingkap cerah. Memang semua rumah dia banyak tingkap besar-besar. Betul. Kan? Mm-mm. So tak payah buka kipas pun dah berangin kan? Berangin kat sini. So sini bilik air dia. So kita ada satu bilik air. Bilik air bilik air ni sharing Oh, dia ada pintu kat luar juga kan? Kat luar. Bilik ni besar juga lah. Boleh kata semua toilet besar lah. Toilet besar lah. Dan semua bilik pun besar kecuali yang bilik ni je lah yang untuk office ataupun study room ni kan. Okay Mus, harga macam mana ni rumah ni? Harga nak beritahu terus lah. Beritahu lah. Okay. Harga berapa ni Mus? Ada orang nak beli ni? So harga rumah ni 1.6 juta sahaja. 1.6 juta? Ya betul. Okay. Lokasi kat mana tadi? Lokasi dekat Bangi. Bangi. Ya. So kalau apa-apa, nanti korang boleh baru nampak saya. Apa-apa, korang boleh roger Abang Mus kita ni atau roger saya pun boleh, tak ada masalah. Okay. Nak tengok rumah ni. So siapa yang cari rumah semi-D kan? Semi-D dekat Bangi. Yang ada berapa, 6 bilik 6 bilik, 5 bilik air. 6 bilik, 5 bilik air. Gated dengan guarded area. Inilah rumah yang sesuai. Harga mampu milik, betul tak? Betul. 1.6 tu consider murah lagi lah untuk semi-D. Betul. Okay, so jumpa lagi house tour seterusnya. Nanti kalau kita orang ada house tour baru, tunggu saja. Okay, bye. Sebab rumah tadi tu kan, jarak dia jalan kaki je ke surau ni, okey. Dan aku dah confirmkan dengan owner tadi, okey. Rumah ni, surau ni memang aktif lah, okey.